Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita tengok mengenai 7 MPV yang laju di Malaysia dengan harga yang agak berbaloi sekali pada hari ini. Sebelum kita pergi lebih lagi mengenai 7 MPV yang disenaraikan dalam list ini, untuk 7 MPV yang disenaraikan dalam list ini, ia merupakan kereta second hand ataupun kereta terpakai yang dikeluarkan pada tahun 2010 ke atas. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita mulakan. Pertama, Proton Izora. Proton Izora mula diperkenalkan pada tahun 2009 sehinggalah tahun 2023. Sepanjang Proton Izora diperkenalkan, terdapat dua varian enjin yang diberi pilihan pada jentera ini, iaitu CFE dan CPS. Untuk enjin CPS 1.6 liter merupakan enjin pertama pada Proton Izora permulaan, manakala untuk enjin CFE merupakan enjin terbaru untuk Proton Izora. Kedua-dua enjin ini cukup laju, terutama sekali untuk enjin CFE. Enjin CFE didatangi dengan bantuan turbo 4 silinder Dodge 16 vas. Ianya mampu menghasilkan kuasa 138 horsepower pada 2000 sehinggalah 4000 RPM. Dengan RPM sebegini, turbo akan aktif ataupun akan on bila mana masuk boost pada tekanan 10.0 PSI, iaitu 0.75 bar. 0 ke 100 ambil masa 11.5 saat, manakala top speed untuk sebuah MPV daripada Malaysia ini ianya mampu mencapai 185 km per jam. Saya boleh katakan pada hari ini enjin CFE daripada Proton Izora ini cukup tahan lasak jika kena penjagaan yang betul. Ada fakta yang mengatakan daripada owner Proton Izora ataupun pengguna Proton Izora sendiri, kalau nak beli Proton Izora pada hari ini, ambil model 2012 sehinggalah tahun 2014, iaitu Proton Izora permulaan yang dikeluarkan menggunakan enjin CFE 1.6 liter. Kata pengguna-pengguna Proton Izora, tahun ini cukup lasak jika dibandingkan dengan tahun selepas itu. Untuk fakta ini, siapa yang tahu, cuba korang komen dekat bawah betul ataupun tidak. Kedua, Mazda Bianti. MPV daripada Mazda ini saya boleh katakan tidak banyak yang kita boleh nampak atas jalan. Mungkin ada setengah daripada kita tidak tahu akan kewujudan Mazda Bianti ini. MPV daripada Mazda ini dikeluarkan pada tahun 2008 sehinggalah tahun 2018. Terdapat beberapa enjin yang dimasukkan pada bodi Mazda Bianti ini, tetapi yang kita akan tengok kali ini adalah enjin 2.3 liter 4 silinder Dodge. Enjin ini mampu memberi input 165 horsepower pada 6000 RPM dan 195 Nm torque pada 4000 sehinggalah 4500 RPM. 0 ke 100 ambil masa 10 saat, manakala top speed sebuah MPV daripada Mazda ini ianya dapat mencapai 190 km per jam dengan enjin 2.3 liter. Enjin yang digunakan pada Mazda Bianti ini untuk enjin 2.3 liter ini, enjin ini pernah digunakan pada Ford Fusion di Amerika Syarikat. Seterusnya, ketiga, Nissan Grand Lavina Impulse. Model ini mula diperkenalkan pada tahun 2009. Impulse merupakan Grand Lavina daripada Jepun. Terdapat dua varian enjin semasa Grand Lavina Impulse ini diperkenalkan, iaitu 1.8 liter dan 1.6 liter. Untuk enjin 1.8 liter, iaitu enjin tertinggi bagi Grand Lavina Impulse ini, ianya dapat mencapai kuasa 126 horsepower pada 5200 RPM dan 174 Nm torque pada 4800 RPM, dipadankan dengan transmisi 4 speed kelajuan automatik. Saya boleh katakan pada awal tahun 2000 ramai sudah pembuat kereta telah beralih kepada transmisi CVT. Namun untuk Grand Lavina Impulse ini, Nissan masih mengekalkan lagi 480 ataupun 4 kelajuan automatik. Tidak heranlah Grand Lavina sampailah ke hari ini masih lagi bertahan antara MPV terbaik daripada Nissan. Dekat sini, kalau korang pernah bawa ataupun dengar bunyi yang dihasilkan pada Grand Lavina Impulse ini, untuk yang original, bunyi yang sedap didengar boleh menambahkan feel semasa memandu. Ditambah pula dengan horsepower yang dipertingkatkan daripada Grand Lavina biasa. Seterusnya, keempat, Peugeot 5008. Terdapat 3 generasi untuk Peugeot 5008 ini. Namun yang kita akan tengok kali ini adalah daripada generasi pertama Peugeot 5008, iaitu dengan harga yang agak mampu milik pada hari ini dengan tahun yang baru yang dikeluarkan pada tahun 2009 sehingga tahun 2016. Terdapat 3 varian enjin yang diperkenalkan untuk Peugeot
5008 ini. Namun yang kita akan tengok kali ini adalah enjin 1.6 liter 4 silinder turbo Dodge. Mampu menghasilkan kuasa 156 horsepower pada 5500 rpm dan 240 Nm torque pada 1400 rpm. 0 ke 100 ambil masa 9.2 saat, manakala top speed sebuah model MPV daripada Peugeot ini ianya dapat mencapai dengan enjin 1.6 liter 205 km/jam. Sebenarnya untuk enjin 1.6 liter pada Peugeot 5008 ini ianya sama level dengan enjin 2.0 liter NA pada bodi sedan. Di Malaysia pada hari ini harga terpakai untuk Peugeot 5008 ini agak murah untuk dimiliki, sekitar 14 ke 11 ribu ringgit dah boleh dapat. Kelima, Honda Odyssey 3.5 liter VC. Ini merupakan varian yang paling besar sekali enjinnya dalam list ini. Odyssey 3.5 liter VC ini diperkenalkan pada tahun 2014. Saya tak pasti Honda Malaysia bawa masuk ataupun tidak model ini, tetapi kebanyakan yang ada di Malaysia pada hari ini, kebanyakan yang saya tahu hanyalah yang Recon sahaja. Odyssey keluaran tahun 2014 ini menggunakan enjin 3.5 liter VC 24 volt Sol IVT. Ianya mampu menghasilkan kuasa 276 horsepower dan 342 Nm torque. Manakala top speed sebuah enjin 3.5 liter VC ini ianya dapat mencapai 180 km sejam sahaja. Boleh dikatakan ianya dapat mencapai torque yang cepat, tetapi kuasa maksimumnya tidaklah begitu tinggi. Keenam, Kia Carens. Mula diperkenalkan pada tahun 2013 sehinggalah tahun 2019. Terdapat beberapa model yang kita akan tengok kali ini adalah daripada generasi ketiga Kia Carens. Sepanjang pengeluaran MPV daripada Kia ini terdapat beberapa model enjin yang diperkenalkan, tetapi yang kita akan tengok kali ini adalah enjin yang tertinggi untuk Kia Carens, iaitu enjin 2.0 liter. Enjin ini mampu memberikan kuasa 150 horsepower dan 179 Nm torque. Manakala untuk top speed sebuah MPV saiz pertengahan daripada Kia ini ianya dapat mencapai 190 km/jam. Seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang ketujuh. Ia adalah Volkswagen Charan. Model MPV saiz pertengahan daripada Volkswagen ini mula diperkenalkan pada tahun 2010 sehingga tahun 2022. Ia merupakan salah satu model MPV yang paling laku sekali di Eropah kerana mempunyai bentuk bodi yang kecil dengan 7 tempat duduk. Hanya pengeluaran Volkswagen Charan ini terdapat dua varian enjin yang diberikan, iaitu 1.4 liter dan 2.0 liter. Yang saya akan tekankan kali ini adalah enjin 2.0 liter model facelift. Enjin ini dapat memberikan kuasa 217 horsepower dan 350 Nm torque. Enjin ini merupakan enjin antara yang digunakan pada Volkswagen Golf GTI. Tidak heranlah 0 ke 100-nya ianya dapat mencapai 8.3 saat. Manakala untuk top speed keseluruhan jentera ini ianya dapat mencapai 218 km/jam. Ujian ini hanyalah dibuat atas kertas sahaja. Siapa dekat sini nak sebuah MPV saiz pertengahan, 7 tempat duduk, sedap handling dan laju, ini salah satu keretanya. Dengan harga pasaran terpakai pada hari ini kita dah boleh dapati sekitar RM30,000 bergantung pada tahun serta kondisi kereta. Alright guys, so itu adalah 7 MPV yang laju di Malaysia pada hari ini yang kita boleh dapati. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Jadi macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.